membawa Kristus kepada bangsa-bangsa dan bangsa-bangsa kepada gereja Tuhan. 27 Mac 2025. Mengasihi musuh-musuhnya. Lukas bab 22 ayat 49 hingga 51. Apabila murid-murid Yesus melihat apa yang akan terjadi, mereka bertanya kepada Yesus, "Tuhan, haruskah kami serang mereka dengan pedang kami?" Seorang daripada mereka menyerang hamba imam besar dan menetaknya sehingga terputus telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah mereka." Lalu Yesus menyentuh telinga orang itu dan menyembuhkannya. Saya amat teruja membaca kisah terperinci mengenai penangkapan Yesus. Ini adalah mukjizat penyembuhan terakhir yang kita tahu Yesus lakukan di bumi. Yesus menyembuhkan telinga seorang lelaki. Lelaki ini adalah musuhnya yang dihantar untuk menangkapnya. Saya terfikir apa akan berlaku selepas itu. Kita tahu tiada siapa yang mengeluarkan waran untuk menangkap Petrus setelah dia telah mencederakan hamba imam besar. Agak sukar untuk dibuktikan juga kerana buktinya sudah hilang. Namun begitu, ini bukanlah sebabnya Yesus melakukan kesembuhan. Yesus melakukannya kerana kasih. Lelaki ini yang bernama Malkus sangat berharga kepada Yesus. Yesus tidak mahu melihatnya dalam kesakitan. Yesus juga datang untuk menyelamatkan Malkus. Yesus akan mati untuk Malkus dan kita semua pada hari berikutnya. Sementara itu, Yesus menyembuhkannya kerana dia mengasihi Malkus. Saya kira Malkus tidak dapat tidur selepas kejadian tersebut. Dia pasti berfikirkan tentang Yesus. Apakah lelaki yang melakukan perkara sedemikian? Pasti Malkus akan terlibat dalam gereja yang masih baru lagi. Dia adalah penganut yang baru percayakan Yesus. Sekian sebabnya Yohanes menyebut namanya. Saya berpendapat Malkus akan menceritakan kisah penyembuhan terakhir Yesus sepanjang hayatnya. Kita berdoa, "Tuhan, terima kasih kerana mengasihi musuh-musuhmu, termasuklah saya dan menjadikan kami ahli keluargamu." Amin.